Busuknya korang! Busuknya! Korang semua tak mandi ke? Yang tak mandi tu ribu-ribu. Yang mandi ni adalah 10 orang. Saya mandi. Mandi? Kencing cebok weh! Memang masa tengah rakam video ni, dengan rasa diri tu wangi sangat, dengan rasa diri tu dah elok sangat berbanding orang lain, memang sengaja nak jatuhkan orang, nak buruk dan hinakan orang lain, atau saja nak beritahu diri tu paling wangi? Hati-hati kak, sekarang ni banyak gadget-gadget translator. Walaupun kita cakap tu bahasa Melayu, dari jauh dia boleh tahu apa kita cakap. Kita diajar sebagai orang Islam, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Bukanlah orang beriman yang jenis suka menghina, mencela, melaknat ataupun bermulut kotor, walaupun tak ada orang bukan Islam sekalipun. Itu orang tua-tua dulu berpesan, kita pergi ke tempat orang, masuk kawasan orang, mesti ada hormat. Masuk kampung orang, bawa ayam tina, jangan bawa ayam jantan. Duduk di tapak tangga, berdiri di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji gelanggang orang, jangan diuji. Hormat tempat orang, jangan mendabik dada kau paling cantik, kau paling wangi, kau paling hebat, kau paling cerdik, supaya kehadiran kita disenangi dan dihormati juga oleh orang luar. Mungkin barangkali buat video macam tu memang dapat banyaklah viewsnya, tapi nak bagi tahu dalam masa yang sama, ianya juga boleh mencalar nama baik negara kita. Sila air bulan memburukkan imej orang Islam, siap bertudung lagi. Orang tak cantik tak apa, asalkan ada akhlak.